Bayangkan, dulu nak urus invoice kena simpan fail besar-besar. Orang maka tu besar-besar. Orang Kedah tu besar-besar. Risau hilang, risau silap kira. Sekarang semua boleh di hujung jari je. Tapi, betul ke invoice ni semudah yang orang kata? Hari ini, Abang DJ bawakan seorang tetamu hebat, pakar perakaunan dan keuangan, nak bongkarkan rahsia bisnes digital. Jangan ke mana, kita singgah dengar selepas ini. Hebat kita bersatu. Kat sini bukan sekadar talking about personal challenge. Those are the personal challenge. There's no such thing as tak ada benda yang mustahil lah. Depan tu kalau penguin tempat sejuk, depan tu dia ais lah. Betul juga. Tak boleh nak proses itu dia. Assalamualaikum dan assalam sejahtera semua. Selamat datang ke podcast kat sini. Masih ingat bersama saya Abang DJ. Episod kali ini pastinya bertajuk e-invoice dan bisnes digital masa depan sudah bermula. Dan tamu kita pastinya bukan calang-calang orang. Itu dia Puan Rozita Muhammad Kamarudin. Assalamualaikum dan selamat datang Puan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pastinya soalan saya pertama sangat susah Puan. Soalan saya yang pertama, mohon Puan dapat memperkenalkan dirilah supaya lebih mesra lagi di bersama dengan pendengar-pendengar dan juga penonton kita. Silakan Puan. Okey, terima kasih DJ. Pertama sekali saya nak ucap syukur Alhamdulillah dengan orang kata izin dia, kita dapat bersama-sama dalam sesi podcast bersama DJ dengan Kak sini. Dan saya juga nak terima kasih atas jemputan Kak sini untuk saya orang kata bersama-sama dalam podcast kat sini. Okey. By profession saya adalah chartered accountant, berpengalaman 35 tahun. Dan saya juga adalah setiausaha syarikat, tapi baru berjinak-jinak dalam 10 tahun lah. Okey. Saya adalah founder kepada Ideas Academia, sebuah syarikat training yang untuk usahawan. Selain daripada itu, saya juga adalah Honorable Treasurer untuk NGO dan koperasi. Okey, pengalaman saya dalam masa bekerja dulu adalah dalam komersial, bermula dengan construction company sehinggalah saya pernah menjadi guru sandaran ataupun guru ganti di satu pusat anak-anak istimewa. Itulah sebersikit tentang saya, DJ. Itu dia pengalaman 35 tahun, pastinya bukan kaleng-kaleng. Satu apa ni yang boleh kita gali lagi, dapat lagi ilmu daripada Puan Rozita atau lebih dikenali dengan nama mesra, nak panggil apa? Puan RK ke, Coach RK ke, macam mana? Saya actually open lah. Ada yang panggil Puan Rozita, Puan Ita, ataupun boleh panggil kalau yang peringkat anak-anak ni Cik G pun boleh. Oh, Cik G pun boleh. Itu dia, Cik G pun boleh ya. Jadi hari ini kita nak panggil Coach RK boleh? Boleh. Coach RK lah. Ada satu nama yang bila sebut pasal account, sebut pasal Comsec, memang dikenali lah kerana dah banyak bagi training dan sebagainya kan. Tapi pula yang terbaru ni ada e-invoice pula. Dia cakap e-invoice dia orang dah pening, usahawan dah pening, dia kata. Jadi mohon Coach RK terangkan dalam bahasa mudah apa sebenarnya e-invoice ni. Okey, bahasa mudah bukanlah saya nak cakap benda ni mudah disebabkan oleh background saya dalam accounting, tetapi saya cerita sikit background lah berkenaan dengan e-invoice ni. Di dalam financial ataupun keuangan, proses daripada kita panggil quotation ataupun sebut harga sehinggalah invoice dikeluarkan, dia banyak proses dia. So mungkin ada 5 atau 6 proses. Jadi e-invoice ni sebenarnya adalah proses untuk kita buat invoice sahaja. Di situlah yang saya boleh concludekan e-invoice ni bukan terlalu complicated seperti yang orang luar ataupun usahawan luar takutkan atau rasa fobia. Sebab dia hanya satu step yang berkaitan dengan invoice sahaja.
Cuma nama dia kat depan E tu yang menjadi menakutkan kot lah kan. Kan. So sebenarnya dia adalah invoice, cuma dia ada fasa ataupun fasa yang menjadikan dia tu digital. So di sini kalau saya nak definekan apa itu invoice, sebenarnya dia adalah satu perkataan saja, which is portal my invoice yang LHDN punya. Sebab di dalam portal tu lah berlakunya proses daripada kita key in sampai kepada approval. Dan di dalam portal tu juga adanya pihak-pihak yang terlibat. Contohnya penjual, pembeli dan LHDN, di mana invoice yang kita buat sekarang benda tu tak ada. Itu saja perbezaan dia. Kalau kita nak cerita pasal zaman-zaman manual, bagi saya fasa invoice ni ada 3. Satu manual yang kita bawa buku yang sebesar alam tu. Fasa kedua adalah fasa di mana kita gunakan software accounting software. Walaupun benda tu sebenarnya digital juga, cuma digital yang E ni dia adalah berlaku dalam satu portal di mana semua pihak ada. Kalau macam tadi yang digital juga, yang accounting software, dia hanya ada satu pihak je. Penjual tu saja yang buat invoice dan dia akan pass ataupun email ke whatever kepada pembeli dia. Dia tak ada LHDN. Jadi perbezaan dengan digital e-invoice ni, e-invoice yang digital yang dipanggil E ni, di situlah berlakunya ataupun di platform yang satu ni yang berlakunya penjual key in invoice, pembeli dapat invoice tu, LHDN satunya verify ataupun sahkan dan akan hantar notifikasi kepada penjual dan pembeli bahawa invoice tu betul dan disahkan. Dan benda tu boleh proceed dengan jual beli. Jadi keywords dia adalah portal my invoice tu. Itu saja yang kita perlu faham. Dan dalam situ juga keluarlah dipanggil self-bill invoice. Kita panggil consolidated invoice. Semua dia berlaku dalam portal my invoice tu saja. Jadi saya rasa boleh kurangkan takut, fobia berkaitan dengan e-invoice ataupun tak perlu takut. Cuma belajar teknikal dia sahaja. Macam orang kata umum macam saya pun boleh gagah belajar benda tu dan rasa macam tu belajar benda ni dan saya anggap walaupun teknikal tetapi sangat friendly. Itulah sebut sikit yang saya mudahkan untuk kurangkan ataupun hilangkan fobia takut pasal e-invoice ni, definisi e-invoice. Itu dah satu perkongsian yang sangat menarik yang disampaikan oleh Coach RK sebentar tadi. Selepas ni kita dengar e-invoice dah tak takut dah. Saya ingat masa zaman saya sekolah tu, masa ambil perdagangan, kita belajar buat account apa semua, buku ledgernya dengan apa semua kan. Tapi kita nampak macam puan sendirilah pernah juga melalui zaman invoice manual sampai sekarang kita dah era digital. Jadi apakah agaknya perbezaan yang paling ketara yang puan nampak dalam hal ini? Okey, perbezaan yang paling ketara yang macam saya explain tadi ada 3 fasa tu. Kita bandingkan fasa manual dengan e-invoice lah. Paling ketara adalah dari segi physical invoice tu sendiri. Di mana masa manual kita memang kena tulis tangan memang voucher ni kan. Tulis tangan isikan voucher tu dan kat situ akan biasalah bila tulis tangan ni akan berlaku kesilapan di mana kalau kita tak semak lah. Kalau kita semak tu lain cerita ya. Kalau macam e-invoice ni dia tak ada di tangan kita, dia di alam maya. Dan kat sini perbezaannya adalah semua pihak terlibat untuk invoice ni ada dalam tu. Maksudnya kalau penjual ni key in benda yang salah ataupun ada error sikit lah kan, maknanya first dia akan ditapis oleh LHDN di mana dipanggil komponen-komponen yang wajib ada e-invoice. LHDN dah tapis dah. Dah tengok, dah review benda tu. Dan dari pihak pembeli pula dia boleh cek lagi sekali berkenaan dengan isi kandung invoice tu. Adakah menepati apa yang dia dah hantar PO tadi? Sama ke tak? Tally ke tak? Jadi ada 2 saringan. Jadi berbanding dengan manual, hanya seorang sahaja
kecuali ialah dia punya manager check, tapi manager ni biasanya dia tutup mata je kan. Dia tutup mata dan dia sign kan. Kalau lainlah cerita manager yang teliti. Okay. Betul. So kat sini perbezaan sangat ketara. Yang kita boleh dengan e-invoice ni kita boleh nak kata senang hati tu taklah, maknanya kita kerisauan kita pasal silap, pasal invoice fizikal hilang ataupun tidak disusun dengan compile dengan sistematik dan standard, kita dah boleh kurang risau sebab everything is done by digital. Dan very smart lah kita panggil dengan invoice ni. Itu dia. Pastinya anda dapat sesuatu pada hari ini, satu perkongsian yang memang bagi saya memang sangat-sangat menarik. Dan bukan senang kadang nak dapat ilmu daripada orang yang berpengalaman seperti Coach RK sendiri. Baiklah, kita berehat seketika. Kita dah tahu pasal e-invoice. Apa kata kita saksikan video mengenai kat sini. Selepas ini jangan ke mana, kita akan kembali lagi. Okay, mula-mula anda masuk dalam App Store. Anda search dan cari kat sini. Dah jumpa kat sini, anda download. Dah download je pun, anda klik open, kemudian anda cari herba kat sini. Dah tengok, anda boleh pilih produk-produk herba yang anda inginkan. Senang je kan? Kat mana? Kat sinilah. Anda download sekarang. Alhamdulillah, bersua kembali bersama saya Abang DJ dan tetamu kita Coach RK pada hari ini bercerita mengenai e-invoice dan bisnes digital. Masa depan sudah bermula. Apa kata yang anda baru saksikan podcast kat sini masih ingat mai. Anda boleh subscribe, follow, like, komen dan juga share kami supaya tanda sokongan anda kepada usahawan tempatan. Baiklah, nampak Puan Coach RK yang ini begitu bersemangat dengan penampilan yang begitu ceria. Dan saya juga bersemangat hari ini nak jadi sebagai pengacara pada hari ini kerana dapat aura yang positif. Dan pastinya penonton kita lambai-lambai sikit. Hai semua. Terima kasih saksikan kita di podcast kat sini. Dan seterusnya Puan, apa yang buatkan Coach RK ini terus bersemangat untuk terus berkongsi ilmu dengan usahawan utama dalam topik percukaian dan e-invoice? Okey, kenapa saya masih bersemangat dan terus bersemangat? Kerana bidang perakaunan ni DJ adalah satu bidang yang sangat penting selain daripada marketing dengan sales. Walaupun orang kata perakaunan ni dia boleh pass kepada orang yang dipanggil accountant, auditor ataupun tax agent, tetapi sebagai usahawan lah, ini saya selalu pesan dengan usahawan, apa saja berkenaan dengan bisnes kita, especially RM lah, ringgit kan, kita kena tahu A sampai Z, satu sen sampai berjuta-juta, berbilion-bilion. Kenapa? Kerana itulah orang kata hasil daripada titik peluh kita, satu. Yang kedua, sebagai usahawan, kita tak boleh lari dari tanggungjawab. Apa saja topi kita pakai, majikan, usahawan, leader, pengarah, apa saja, kita ada tanggungjawab. Jadi selain daripada internal, sebagai internal lah, sebab kita sebagai majikan tu internal kita, kita juga ada tanggungjawab kepada negara. Iaitu kita sebagai pembayar cukai, kita sebagai pemilik syarikat, tanggungjawab kepada LHDN, tanggungjawab kepada SSM. Jadi ilmu berkenaan dengan perakaunan ni adalah crucial lah, sebab tanggungjawab tu. Jadi bila kita rasa remeh ataupun tak penting, atau kita rasa macam boleh lepas tangan, itu adalah sikap yang tak sepatutnya ada kepada seorang usahawan. Sebab usahawan ni, kalau sebut usahawan, dia memang banyak topi. Jadi, dan satu lagi, dengan ilmu perakaunan ataupun dengan kita mengambil berat tentang perakaunan ni lah yang akan membawa bisnes kita yang setakat mana yang kita nak kembangkan. Orang kata macam mana perakaunan ni boleh bawa bisnes berkembang. Dia kalau let's say lah, kita ambil contoh, kita
ada dua contoh, ada dua orang, dua usahawan A dengan B. Seorang comply, maksudnya patuh dengan SSM dengan LHDN, dia hantar semua. Dan satu lagi yang tak patuh, yang rasa macam tak penting, ambil ringan. So which one yang akan berkembang? Kita kata dari segi manusianya lah kan. Orang yang comply ni, dia so, yang pertama tu lah. Yang pertama lah. Orang yang pertama ni lah yang dia boleh apply untuk loan. Betul. Apply untuk grant. So loan dan grant ni adalah duit yang dia boleh kembangkan bisnes dia, berbanding dengan yang tak hantar apa-apa ni, yang tak comply maksudnya. So bila dia hantar, syarat dia tak cukup. Jadi macam mana dia nak pergi ke depan? Betul. Unless ialah memang dia ada duit berkepuk personal yang dia boleh kembangkan bisnes tu, cerita lain. Jadi kita ambil cerita yang average punya, yang kita sama-sama buat bisnes ni tanpa modal yang banyak. Jadi dengan perakaunan ni saja yang dapat membawa usahawan ni ke depan dan lebih berkembang. So saya nak, that's why saya bersemangat dan masih bersemangat. Saya nak bagi awareness that accounting ni penting. Saya nak tunjuk penting, dan lagi sekali saya nak tekankan, bukan sebab saya ada background accounting yang saya nak kata accounting ni mudah. Tapi in a way dia mudah sebenarnya, DJ. Kenapa? Sebagai usahawan, dia tak perlu belajar accounting sampai debit credit, accrual, depreciation, semua tu sangat teknikal dan jargon. Seorang usahawan dia cuma kena tahu dokumen, rekod dan report. Dokumen apa? Dokumen ni adalah dokumen sokongan, especially dokumen sokongan untuk duit keluar. Sebab duit keluar ni adalah sesuatu yang sangat challenge lah. Sebab dia ada impact dari segi cukai kalau kita salah spend. Jadi itu saja yang, bukanlah itu saja, maknanya itulah yang sepatutnya sebagai seorang usahawan dia perlu ambil tahu, ambil kisah. Boleh puan ulang balik tadi apa maksud dokumen? Okey, dokumen, report dan rekod. Terbalik tu, rekod dulu. Rekod dulu. Okay. Dan bercakap tentang rekod ni, apa rekod tu? Rekod tu adalah rekod yang kita kata ledger lah, apa dipanggil, ledger, journal, tapi tak perlulah ledger journal tu. Kita cuma rekod dalam buku tunai. Yang ada duit masuk, duit keluar dan baki. Sebab information tu saja sebenarnya kita perlu tahu. Dan kalau nak pergi detail lagi, okey, duit keluar tu apa kategori dia? Travelling ke, bayar gaji ke, sewa ke. Jadi benda tu sebenarnya sebagai seorang usahawan, dia dah bergelombang dengan benda-benda tu sebenarnya. Cuma dia tak tahu benda tu duduk di mana. Jadi benda-benda tu adalah, kalau dari segi rekod adalah perkara kedua ni. Kalau dari segi dokumen yang dia belanja, dia dapat resit, adalah perkara pertama. Betul. Cuma dia sometimes dia simpan dokumen tu, DJ. Tapi dia tak tahu nak buat apa. Last sekali dia buang. Kan? Dan tak bagi cerita lah yang tak simpan tu. Cerita yang simpan ni pun last kali dia buang sebab dia kata, apa aku nak buat ni? Jadi di sinilah perlunya ada ilmu. That's why saya terus bergerak. Saya terus pergi bagi awareness. Saya masih lagi bersemangat untuk sharekan benda ni sebenarnya simple, dan ia akan membawa kebaikan kepada bisnes usahawan tu sendiri. Dan last sekali bila kita dah ada dua ni, nak buat report ataupun laporan mudah. Betul, sebab semuanya dah direkodkan, dah tersusun, dah ada bukti berlaku satu urusan jual beli dan sebagainya kan. Ya, betul. Saya tambah sikit dari segi dokumen. Itulah dia invoice kat sini. Duduknya di sini. Jadi bila benda ni sebenarnya menjadi masalah masa zaman manual, zaman accounting software pun ada masalah. Sebab benda tu tak diprint ataupun diprint, dia rasa macam tak tahu nak buat apa. Last kali dia campak ke mana-mana, dia lupa dah. Dia dipanggil misplace. So bila ada invoice ni, dia tak risau benda tu dah. Betul. Mistake dah kurang, error kan. Error manusia ni still ada lah kan. Walaupun mesin boleh bantu, tapi minimize lah. Dan dia tak risau pasal dia print, dia tak tahu nak buat apa. Dia tak perlu print, benda tu ada je dalam portal tu. Dia boleh rujuk balik. Semua telah digital kan.
Jadi satu perusahaan yang sangat menarik daripada yang disampaikan oleh Coach RK yang begitu sentiasa bersemangat dan juga pada usahawan kita supaya dapat jadikan sebagai panduan lah juga. InsyaAllah. Dan ramai usahawan mikro dan MPK rasa e-invoice ni macam satu beban, terutamanya dari segi masa dan kos. Betul ke? Atau sebenarnya dia boleh jadi batu loncatan juga kepada usahawan tu dan perniagaan dia. Jadi apa pendapat Coach RK? Saya setuju dengan statement tu dan tak setuju. Okey, saya setuju dari segi bila sesebuah bisnes tu dia ada masalah dari segi backlog. Report backlog yang tak buat 2 tahun, 3 tahun lepas. Jadi kat situlah beban kat dia. Kerana accounting ni DJ pun tahu. Dia tak boleh macam tiba-tiba buat rekod. Betul. Dia kena ada break forward dia kan. Dia ada baki bawa depan. Jadi dia kena buat daripada awal. Jadi bawa forward tu atau bawa ke depan sehinggalah enforcement e-invoice tu kena buat. Jadi beban dia tu adalah backlog dia tu. Dia kena siapkan yang belakang untuk dia start yang current year. Itu that's why saya kata setuju kat situ. Dan kedua, saya setuju kerana dia tak ada human, maksudnya pekerja yang boleh handle benda ni. Jadi beban lah kat dia nak cari orang, nak cari orang yang betul pula. Unless kalau dia outsource sekalipun, dia perlu tahu apa yang dia outsourcekan. Dia tak boleh main campak, kau buatlah, aku nak tahu benda tu ada. Orang yang nak buat outsource tu of course nak dapatkan sumber daripada dia. Betul. Kalau dia sendiri tak simpan dokumen tu, akan menjadi beban untuk dia. Betul. So yang ketiga, beban tu dari segi katalah sekarang ni masih lagi fasa pertama yang dia buat manual lagi. Masih ada yang manual, contohnya dia buat walaupun Excel tapi masih manual. Jadi beban kat dia kena beli laptop ataupun dia kena beli ataupun dia kena beli accounting software lah. Atau kalau dia tak guna accounting software pun tak apa, itu kepada portal lah. Jadi kat situ dari segi sistem dan kelengkapan device lah kita panggil. Mungkin dia komputer lama yang tak compatible. Jadi kat situ dia kena spend. Jadi ketiga-tiga ni sebenarnya saya boleh concludekan beban dia dari segi kos. Itulah dia. Jadi itu bab saya setuju. Yang saya tak setujunya benda tu boleh cari solution. Cara cari solution satulah ada ilmu lah. Betul. Bila ada ilmu, kita boleh buat yang belakang tu. Walaupun kita outsource, kita tahu okey, ini dokumen saya nak outsourcekan untuk yang 3 tahun lepas yang saya tak buat. Okey, settle. Dan kita boleh cari pekerja, dan kita sebab kita dah ada ilmu ni, kita boleh guide dia. Okey, saya nak ni dokumen, saya nak you selesaikan untuk tahun 2 tahun lepas dulu dan seterusnya hingga current, hingga kita boleh implementkan yang e-invoice. Perkara ketiga yang kita boleh ada solution untuk kita device-device semua tu, beli yang basic dan kita gunakan portal My Invoice yang LHDN dah sediakan, sangat friendly. So itu dua orang kata jawapan saya, ya setuju dan tak setuju. Maksudnya tidak, saya setuju yang benda tu bukan beban. Jadi ialah macam usahawan kita ada pelbagai perniagaan dan sebagainya. Oleh kerana mungkin usahawan yang jenis yang B tadi dia tak compile dia dokumen. Adakah charge-nya akan jadi mahal untuk selesaikan masalah dia ataupun macam kategori yang macam mana ataupun untuk jadi extra service ke? Okey, baik. Okey, saya bagi tips Okey, untuk kategori yang macam ni, apa yang you perlu buat adalah pertama cari ilmu macam mana nak compilekan tu. Dan compilekan siap-siap dan bagi macam saya cakap tadi lah, cash book terus kepada accountant tadi ataupun kepada pekerja. So pekerja ni boleh lompat, saya boleh kata bila cash book tu dah siap, dia boleh lompat 60% dah siap. Sebab cash book tu lah dia akan lengkapkan dokumen. Sebab bila kita rekod satu transaksi, kita akan cari dokumen. Bila tak jumpa, kita akan usahakan macam mana nak dapat dokumen ni. Along the way, insyaAllah dokumen kita lengkap. Jadi dia saya panggil 2 dalam 1. Saya rasa itu adalah satu cabaran juga. Nak dapatkan dokumen tersebut, nak mengkaji, nak meneliti memori lagi kan, ni apa yang keluar ni, duit apa ni kan, sebab betul. Biasanya dia macam orang account ni dia lebih kepada figure dia nampak jadi Coach RK sendiri dah mengurus lebih daripada 500 syarikat mikro hingga sederhana.
Dari pemerhatian Coach Arkil lah, apa cabaran paling utama usahawan bila nak beralih ke sistem digital yang macam ni? Okey, sebenarnya berbalik kepada problem tadi juga, yang saya kata ada 3 step untuk usahawan tahu pasal berkenaan dengan accounting ni. Cabaran ni adalah yang backlog tadi tu. Backlog tu kenapa? Balik pun semula kepada 3 tadi, dokumen, rekod dan report. Bila dokumen tak ada, nak rekod apa DJ? Betul. Bila tak ada rekod, tak boleh keluarkan laporan atau rekod. Dia memang pusing benda 3 ni saja. Yalah, sebab sebagai seorang pakar walaupun konsultan, dia ada etika dia. Saya faham. Betul. Etika. Jadi apa yang kita boleh advise lah pada usahawan? Okey, bagi saya selalunya bila jumpa usahawan yang macam ni, yang walaupun dia dah 7 tahun tapi kita panggil dia like new. Kenapa like new? Dia tak pernah buat apa-apa rekod. Dia BBNU lah, usahawan BBNU lah. Dia macam apa tu, baru nak up usahawan baru nak up. In a way lah, tapi dalam bracket lah, sebab dia dah lama. Jadi nasihat saya untuk usahawan yang macam ni, jangan takut, jangan rasa macam ketinggalan. Apa yang tuan-puan boleh buat, tuan-puan fokus kepada current. Contohnya ambil sekarang lah, dah bulan 10 DJ kan. Daripada sekarang terus praktis yang 3 benda yang saya cakap tadi. Simpan dokumen, rekodkan dan buatkan report. Walaupun dah suku terakhir 2025, untuk kita start engine 2026 dengan everything ada recorded, systematic dan compiling. Itu saja tips dia sebenarnya. Kalau kita tak start, kita masih lagi tak tahu sejauh mana kita boleh ke tak boleh. Sejauh mana kita nak betulkan bisnes kita, sistem kita. Sebab e-invoice ni orang kata banyaklah kelebihan, advantage dia kepada bisnes sebenarnya. Mungkin saya boleh hurai kemudian lah yang tu. Tapi itulah sebenarnya kita tengok orang kata eventually bila kita patuh semua ni, kita akan dapat advantage di akhir tunnel nanti. Baiklah, pastinya post yang sangat menarik buat usahawan kita semua mengenai e-invoice dan bisnes digital. Masa depan sudah bermula. Apa kata anda boleh hubungi puan seperti yang tertera di layar di bawah ini. Kita berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersua kembali bersama saya Abang DJ dan juga Coach RK. Pastinya dalam podcast Kat di sini. Kat sini. Podcast Kat sini, mai singgah, mai. Pastinya Kat sini adalah platform e-dagang digital buatan tempatan bertaraf global dan anda boleh download di aplikasi Google Play, App Store dan juga Huawei Apps Gallery. Tajuk kita yang kita maklumkan awal tadilah, e-invoice dan bisnes digital masa depan sudah bermula. Yang mungkin kita ada ketabungan baru saja nak saksikan kita ni. Kami ucapkan terima kasih banyak atas sokongan anda. Yang belum follow Abang DJ, follow Kat sini, follow podcast Kat sini, follow Coach RK, kan? Kita follow dapat bertukar-tukar maklumat dan informasi yang manfaat untuk rakyat Malaysia dan juga rakan-rakan kita di luar sana. Baiklah, balik pada soalan saya Coach RK. Mungkin usahawan kita kat luar ni dia kata peninglah kepala nak mula ni kan. Malah benda baru e-invoice ni kan. Jadi agaknya apa mitos atau salah faham utama tentang e-invoice yang rasa Coach RK nak betulkan? Ada tak macam contoh situasi real ke yang Coach RK pernah alami di mana e-invoice ni betul-betul membantu usahawan kita elakkan masalah yang besar? Okey. Saya terlibat dengan e-invoice ni secara orang kata teori lagi, sebab SME ni belum lagi enforce. Dan mungkin adalah 1-2 company yang berurusan dengan mereka yang dah tertakluk kena buat. Ada saya bantu secara informal lah. Cuma dari segi bila saya buat conduct kelas-kelas ataupun seminar ataupun webinar, yang saya nampak pemahaman usahawan ni ataupun salah faham usahawan ni, dia rasa dengan LHDM memperkenalkan e-invoice ni ada 2 cukai. Satu cukai biasa yang dibayar tu, yang borang-borang semua tu. Satu lagi cukai e-invoice. Kat situlah salah faham yang sangat besar.
Sebab sebenarnya benda yang sama. Macam awal-awal tadi yang saya dah explain, sebenarnya benda ni part of finance yang proses daripada quotation, purchase order dan invoice dan seterusnya. Jadi part invoice ni adalah di fasa invoice tu sahaja. Dia bukan satu invoice satu cukai yang berlainan ataupun satu cukai yang berasingan dengan apa yang telah mereka buat bertahun-tahun. Dia cuma orang kata nak taraf ataupun transformasi daripada digital yang accounting software semua tu kepada digital yang lebih sistematik, digital yang lebih lebih digital lah, yang semua menggunakan satu portal yang sama. Itu salah faham yang sangat besar bagi saya, DJ. Sebab dengan pemahaman yang macam tu, dia rasa macam dia kena buat sesuatu yang baru, from zero. Tak, sebenarnya. Itulah yang saya risaukan kalau masih ada usahawan yang faham sedemikian. Maksudnya adalah satu nilai tambah yang membantu melengkapkan lagi perniagaan tu kan? Ya, melengkap dan upgradekan lagi. Mencekapkan lagi. Ada perkataan mencekapkan? Atau bahasa ringkasnya transform. Transformasi. Ya. Jadilah satu pendekatan ni, invoice ni adalah satu pendekatan yang amat baik sebenarnya. Jadi kita doakan usahawan kita terbukalah pintu hatinya, terus istiqamah juga untuk menggunakan e-invoice ni. Ya, betul. Itulah dia, kerana dengan adanya e-invoice ini usahawan membayar cukai kerana dapat membantu negara sebenarnya juga. Ya, membantu macam-macam infrastruktur, membantu untuk macam-macam lah untuk membangunkan negara bersama. Dengan adanya mereka usahawan ini sebagai pembayar cukai. Jadi antara isu keselamatan ataupun data biasanya melibatkan elektronik apa semua ni kan, melibatkan data, melibatkan isu keselamatan. Mungkin jadi kebimbangan mereka lah kan. Jadi macam mana ni usahawan kita ni boleh yakin bila semua transaksi masuk dalam sistem digital? Apa pandangan Coach Arkir? Alright, dari segi keselamatan, firstnya saya nak cakap yang LHDN memang dah ada precaution semua untuk keselamatan tu. Saya nak jawab soalan ni, saya nak buat perbandingan. Kalau tadi kan definisi saya ada 3 fasa lah invoice ni. Satu manual, satu accounting software, satu lagi e-invoice. Dua-dua ni digital, tapi ini lebih digital. Okey, kalau kita comparekan dengan yang pertama ni lah, lagilah keselamatan tu terbuka sangat. Betul. Memang tak selamat lah. Kecuali majikan tu sangat prihatin, bagi dia HR dengan accounting ni satu bilik yang ada berkunci. Yang boleh masuk cuma yang bagi ada kunci atau yang ada password. Macam e-invoice ni, satu yang tadi saya cakap tadi, LHDN of course dah fikir benda ni. Tetapi ialah kadang-kadang kita ada juga dipanggil apa? Macam kerisauan. Bagi saya bila saya explore portal ni, dia sangat selamat sebab dia tak akan pergi, kecuali kita bagi informasi masa set up tu di email orang lain, phone number orang lain, kan? Itu tak boleh buat apalah sebab lagu ni. Kan? Tapi kita of course kita akan bagi kita punya yang orang lain tak boleh masuk sebab tak ada password. Jadi keselamatan tu dah ada kat situ. Sebab tak ada orang boleh masuk selain kita yang mempunyai password sendiri. Kecuali kita expose password lah. Macam kalau DJ ingat lah, saya sendiri pun skeptical masa kita ada ATM card yang boleh tin kan. Macam saya rasa macam benda tu ataupun sekarang ni yang latest yang kita gunakan phone untuk kita QR tu. Kita rasa macam tak selamat. Tetapi benda tu ada apa dipanggil pintu-pintu sebelum kita nak keluar duit. Ambil contoh yang kita swipe lah. Kan? Mula-mula kita guna, satunya kita guna pin. Betul. Kecuali kita expose lah. Jadi pin tu adalah keselamatan lah. Betul. Dan kita swipe. Sama juga. Kecuali kad kita hilang, orang boleh swipe. Itu yang kebimbangan kita. Kita risau kad ATM tu hilang kan. Sama juga dengan invoice ni, dia keselamatan tu yang saya nampak adalah terletak kepada informasi yang masa kita daftar mula-mula.
Sebab kita ada password, kita ada email kita, everything through benda yang kita bagi tu. Jadi mungkin kalau kata dari segi percentage lah, keselamatan tu saya rasa 98%, 99% selamat lah. InsyaAllah. InsyaAllah selamat. Ya. Yang tak selamat ni kalau kita tak declare untuk tax dan cukai selamat lah. Jadi kena risiko tinggi. Jadi sahabat kena fikirlah yang sesuatu apa yang terbaik untuk perniagaan dan diri sendiri sebenarnya kerana bila kita fikir jangka panjang mesti kita nak yang terbaik, yang manfaat. Kerana bisnes tu nak kita bawa tu nak berkembang. Kan bila maknanya dah kembang, dapatlah bukan saja membantu diri sendiri, bantu memberi peluang pekerjaan kepada orang dan bersama membangunkan negara bersama. Kita ada tanggungjawab yang sangat baik. Dan kita nak kongsikan juga untuk soalan ni mengenai tips untuk usahawan kita lah. Macam kita tahu Coach RK juga aktif dalam NGO, dalam koperasi. Bagaimana pula e-invoice ni boleh bantu komuniti usahawan wanita ataupun OKU dan ataupun koperasi berkembang dengan lebih cepat? Okey, bila yang saya explain awal-awal tadi, e-invoice ni adalah satu portal yang sangat sistematik. Jadi kalau kita make use betul-betul portal ni ataupun melaksanakan e-invoice ni, bisnes kita akan lebih cekap. Kenapa cekap? Kerana kalau kita ingat zaman GST dulu, bermula daripada kita tak ada apa-apa dan tiba-tiba ada GST. Masa tu mungkin usahawan sibuk dengan melengkapkan dokumen. Kita sebagai accountant atau auditor ataupun tax agent akan dapat feedback. Feedback tu dari segi macam ni tau DJ. Kita kata kita nak hantar quarterly, GST masa tu quarterly. Kita akan dapat punya dokumen. Sebab bila tak hantar dokumen kat kita tak boleh submit GST tu. Betul. Jadi kat sini nampak tak? Betul. Up to date punya dokumen kita dapat. Dia orang akan pulun buat. Betul. Dia akan siapkan juga sebab nak kena tender ni. Betul. Apa nak jadilah kena siapkan juga. Kena siapkan juga. Jadi kita sebagai accountant masa tu, ya Allah, reganya. Tak perlu nak boleh dapat dokumen, follow up kalau tak 17 kali tu memang tak dapat. Ibaratlah. Jadi bila enforce-nya GST, kita akan rasa macam apa nasihat, esok saya bagi. Memang sangat mudah. Sama juga dengan e-invoice ni sebab dia ada tempoh dia. Selepas tempoh tu sama ada kena denda atau benda tu tak boleh nak enforce lah. Contoh saya balik semula kepada definisi invoice. Definisi saya adalah portal invoice tu. Contohlah bila kita dah key in dalam portal tu, dah verified by LHDN, dia dah hantar notifikasi kepada pembeli, tiba-tiba kita nak cancel. Jadi bila nak cancel tu dia ada peraturan dia ada syarat dan peraturan dia, which is dalam 72 jam kena betulkan dah. Kalau kita yang jenis yang biasa-biasa ni, nantilah invoice tu kan, kau hantarlah dulu 20 produk, penjual dia pun hantarlah. Sebab pembeli kan kita menghargai customer. So invoice tu 2 bulan baru dapat. Bila berlakunya e-invoice ni, that's why saya kata sistematik dan cekapnya bila ada e-invoice ni, dalam masa 72 jam nak tak nak kau kena betulkan juga invoice tu untuk sampai kepada pembeli. Kalau tak kena ulang step pertama balik, kena verify balik, kena ada notifikasi bla bla bla. Jadi kita nak ke ulang. Kalau invoice satu dalam masa 2 bulan tu okey lah kot. Kalau invoice macam contohnya industri F&B, industri education yang invoice tu kecil-kecil yang dia perlu banyak volume. Adakah dia nak ulang balik? Oh, banyak kerja ulang kan? Itu cost lagi. Betul. Jadi nak tak nak dia kena siapkan dalam masa 72 jam tu, betulkan dan submit. Tak perlu dia ulang first step balik. Sebab bila dah expired, macam invoice tu dah tak jadilah. So kena ulang balik. Jadi nak tak nak berlaku macam GST lah gitu. Dia akan siapkan juga invoice tu sehingga dipanggil apa? Approve. Itulah daripada apa yang Coach RK sampaikan pada hari ini. Pastinya para usahawan kita luar sana dapat sesuatu yang berguna
yang bermanfaat untuk anda. Dan akhir sekali lah, sekiranya adalah usahawan kita kat luar sana yang masih ragu-ragu, takut dengan cakap je invoice, takut, seram dia tu. Agaknya apa nasihat paling ringkas yang Coach RK boleh sampaikan? Okey, saya selalu guna fobia jangan dibiar. Oh, sedap ayat tu saya tulis ni. Boleh. Fobia jangan dibiar. Fobia jangan tulis. dibiar. Okay. Sebab bila kita fobia, saya ambil contoh saya lah. Saya dari segi digital marketing. Saya memang fobia. Sebab sehingga ada orang cakap, okey puan, kalau tekan button tu, dia tak akan meletup laptop. Maksud dia cuba je lah. Ya, betul. Digital ni dia tak adalah benda yang walaupun dia teknikal, tapi tak adalah benda yang akan menyusahkan kita sehingga laptop meletup ke, kan. Jadi sama juga dengan accounting pun. Of course lah benda ni teknikal, orang akan fobia. Tetapi jangan dibiar. Cari ilmu, praktiskan, pergi tanya kawan-kawan dan enforcekan ataupun buat kita punya bisnes sendiri. Mulakan yang macam tadi, yang like new tadi tu, kan. Mulakan walaupun dah 7 tahun tak buat. Mulakan sekarang. Kalau tak mula, kita tak tahu sejauh mana challenge kita. Sejauh mana kita boleh bantu bisnes kita sendiri untuk berkembang. Itulah yang selalu saya pakai DJ, fobia jangan dibiar. Itulah kata-kata yang sangat sedap, yang sangat sinonim dengan Coach RK yang mempunyai pengalaman 35 tahun dalam bidang perakaunan, keuangan, audit dan juga percukaian. Coach RK juga memberikan konsultasi kepada usahawan seluruh Malaysia. Jadi memang tepatlah pakar yang kita jemput pada hari ini yang dapat kita manfaatkan. Dan pastinya sangat berguna. Dan kita paparkan sekali lagi nombor telefon yang untuk dihubungi Coach RK kita dan juga media sosial Coach RK. Seperti yang tertera, kita berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jumpa nanti. Okey, mula-mula anda masuk dalam App Store. Anda search dan cari kat sini. Dah jumpa kat sini, anda download. Dah download je pun, anda klik open, kemudian anda cari herba kat sini. Dah tengok? Anda boleh pilih produk herba yang anda inginkan. Senang je kan? Kat mana? Kat sinilah. Anda download sekarang. Baiklah Puan RK, kita ada segmen terakhir kita, iaitu itu atau ini AI. Jadi Puan kena jawab satu soalan yang Coach RK suka atau bersesuaian lah. Kita ambil contoh antara yogurt atau aiskrim. Coach RK pilih yang mana? Aiskrim. Aiskrim. Bila dah jawab aiskrim, kena beritahu sebab dia. Okey. Okay, contoh, saya bagi contoh. Aiskrim sedap, aiskrim sebab sedap. Baiklah, kita Coach RK dah bersedia? Bersedia. Okey, penonton kita sudah bersedia nampaknya? Bersedia. Baiklah, kita mulakan sekarang. Baiklah, soalan pertama. Manual account atau sistem digital? Manual account. Sebab? Kerana saya memang berjiwa old school. Okay. Soalan kedua. File hard copy atau soft copy? Soft copy. Sebab? Sebab mudah untuk kita nak simpan dan tak hilang. Soalan ketiga. Sebenarnya ada 50 soalan tapi kita bagi 5 je. Okey, soalan ketiga. Bayar cukai awal atau last minute? Bayar cukai awal sebab peaceful. Okay, soalan keempat. Audit tahunan atau audit mengejut? Terkejut. Audit tahunan sebab kita boleh prepare dan ready. Terbaik. Soalan terakhir, yang kelima, offline networking atau digital marketing? Offline, sebab nak jumpa orang face to face lebih mesra. Itu dia jawapan yang disampaikan oleh Puan Rozita Muhammad Kamudin ataupun dikenali sebagai nama Coach RK. Terima kasihlah kerana sudi berkongsi ilmu dan pengalaman dalam podcast kat sini My Singgah. Untuk semua pendengar, ingat masa depan bisnes digital dah bermula. Kalau kita nak ikut, kalau kita tak ikut, kita akan tertinggal. Jadi mari kita semua usahawan
yang celik digital. Saya Abang DJ jumpa lagi di episod yang seterusnya lah. Pastinya My Singgah akan terus di hati anda. Terima kasih banyak kepada Coach Syakir. InsyaAllah kita jumpa lagi di sesi akan datang. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih juga kepada penonton yang setia dari mula hingga akhirnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.